Assalamualaikum. Den. Den. Oi, aku kat bawah ni. Ha. Apa ni? Terbantut kerja aku tadi tu. Den. Apa dia? Ni. Tadi aku ada jumpa satu iklan ni. Aku serul. Tak. Jumpa. Tu yang aku nak bagi tahu kamu tu. Tapi bukan tok-tok. TikTok gila oi. Mana? Cuba aku tengok. Tengok iklannya tu. Ha. Ni. Tengok. Ui. Tanol. Percutian. Dan ditanggung semua secara percuma. Hush. Kalau sesat. Kalau tak sesat macam mana? Pertanyaan guide jalan dan urusan Mr. Agogo. Wadidaw. Hush. Boleh lah tu. Bagus juga iklan ni. Di sini panas lah. Hantar motor kita pergi situ lah. Hangat ni. Jom kita pergi sana dulu. Apa kata kita pergi jumpa Mr. Agogo? Kita connect dia. Bukan connect. Kontak. Kamu ni. Pecah aja ni lawaknya ni. Bagus juga idea kamu tu. Tapi aku risau. Aku tengok lain macam je iklan ni tu. Aku bukan apa. Risau sesat. Mati kita kalau sesat kat danau. Aku risau betul lah. Pasal dia kata tak payah guna pasport. Lepas tu tak payah lalu immigration. Semua percuma. Tapi seronok. Ada wet Thailand. Lalalala. Seronok. Tak apalah. Petang ni kita pergi. Tapi aku tanya kamu. Kamu usum dia ke Malaysia kiri kanan, depan belakang, tongeng, terketak, ni apa benda? Kamu buat apa? Usum dia ke Malaysia ni. Tadi aku pergi pacak bendera. Betul. Aku pacak. Baru aku tahu. Rupanya ketua kampung suruh pacak. Sebabnya dah nak masuk bulan merdeka. Baru aku tahu. Itu pasal aku bawa bendera satu. Datang sini. Apalah. Petang ni kita pergi. Are you ready? Ready tak ready? Tak sedia. Sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa nak dekat 80 km dah kita jalan ni. Tolong. Apa? Keluar. Apa? Oh, lupa apa cakap apa tadi? Aku rasa betul jalan ni. Kita dah jauh ni. Aku rasa ni 80 km ni. Cuba kamu tengok map yang Mr. Agogo hantar. Penuh jalan ni. Cuba kamu tengok. Oh, sekejap. Aku jaga kejap. Apa nama tu? Betul lah. Ada aku dah scan lah QR ni. Dia dah tulis situ lah. Betul lah nak dekat sampai lah ni. Kat depan tu, cuba tengok ada simpang apa-apa tak? Dia tulis ni nampak belok ke kanan ke tu. Kamu tepi sikit. Kau dah segitu. Rupa tak boleh sin. Tak lembu tadi. Dok. Ada lah. Ni kita dekat mana ni? Tante kita dah sampai Sumatera ni. Kalau ikut pada sini nampak gaya ke macam betul lah agak-agak lah.
Takkanlah betul ni nak apa? Tengok lori belakang ni pun ah. Duk hon-hon. Ai. Betul dekat Ini lori Malaysia ke lori mana ni? Apa nama ni? Weh, nak apa tu? Oh, laju. Lori buat babi ke apa? Oh, gempak ah. Cantik. Awas kerja di hadapan ni. Ini betul ke di Thailand ni? Dia sampai sepadan ni. Segolok ke ni? Hei. Oh. Hei. Betul ke ni? Ni. Sungai Golok ni. Sungai Golok ni, Ji? Benar-benar, orang tengok buat jalan. Betul ke man kamu ni? Ya kan aku ni. Thailand ada sawit ke? Dah sampai mana ni Manu? Aku rasa dah 800 km aku bawa kereta ni. Takkan 800 km. Agak-agak lah. Dia tu kat mana ni? Lepas tu baru pas sepadan kot. Tu baru nak sampai lah. Takkan ada dekat Danuk ada rumah masa rakyat? Agak-agak lah. Tu. Apa tulis tu? Ui, belakang tu apa tulis tu? Apa tanda pun tu? Aku nak map lagi. Dia tulis tu KG. KG B tendang A. AB. Hei, tak nama lain ke? Apalah. Agak-agak kampung dia kot ni. Kamu apa? AB. Antum ni nama ingat sini. Tak ada tempat lain ke? Takkanlah map tipu kita kot. Jaga apa yang Mr. Gogo. Saya bawa aku rumah macam tu. Macam mana ni? Apa kamu heavy buat begini? Cuba kamu kontak Mr. Gogo tu tanya. Tengok map tu. Ya, aku tengok dulu. Oi, kita ni kena ke sini ni bukan Danuk ni. Aduh! Satu lagi masalah. Apa ni? Lain tak ada sini. Aduh, wadidaw. Ni mampus. Naya kita. Apa ke sini? Cuba kamu tengok balik Mr. Gogo tu di mana. Call ke, WhatsApp ke, QR ke. Bigo. Dah menanti saya. Wow. Saya Mr. Agogo. Akan guide Dari mana muncul? kamu semua untuk pergi ke Danuk. Sini buta mana? Ni. Go. Jom kita ke Danuk. Tahu? Wah. Dia main cacak lah dah. Wah. Aduh. Dia main cacak lah. Aku go kan? Rain may cry Mata waktu feet, torn anxiety. Chú bác thao khăn bác tay xóa mà rơi có bông trong đây bia rử trong đây mong mời một đầy rử mũi trong công nhom bè ao mình sẽ lòng bông lấy bác bông bông lại bê bông bông thả ra kia mấy ót nó đùng ai thăm cho ma rụt chốt nông bông mai hao quyền ai cắn hao ông cô rụt chụp ru huyền chọc hồng giờ bằng cắp ghé giữa lên chân ngồng rong xa so kỳ hot ra gặp bông bông. Gogo ini betul ke jadi nak pergi Danuk ni? Saya selalunya betul. Jangan bimbang. Bing bang. Mobile Legend bambang. Ai maklum lah orang siap. Siap main dah sudah semua tahu tu. Boleh saya tanya? Apa? Tak ada bergigi ke cakap? Apa? Saya ni sudah lama duduk di Malaysia. Lama kat Seru. Ya, sudah lama. Betul ke dekat Danuk ada awak sesi? Sudah confirmnya aja. Itu sebagai orang Malaysia.
Apa nama awak Thailand? Banyaknya benda. Ada orang Arabic. Lepas tu kita ada orang bernama Fu. Pengembaraan kita ke danau mencari awet seksi bermula.